Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, 34, selamat melangsungkan pertunangan dengan pelakon dan penyanyi Bella Astila, 32, dalam majlis eksklusif di sini hari ini. Detik bersejarah itu dihadiri keluarga, rakan selebriti dan kenalan terdekat. Suasana tampak lebih mempesona apabila para tetamu hadir dalam busana rona kuning lembut, menyerlahkan lagi konsep harmoni yang penuh keindahan. Pada majlis itu, Bella tampil anggun dalam persalinan baju kurung model rona biru, pastel lembut, lengkap dengan layah di kepala. Bella secara rasmi menjadi tunangan kepada Syed Saddiq selepas ibu ahli Parlimen Muar itu, Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz, menyarungkan cincin ke jari manisnya. Syed Saddiq dalam ucapannya menyifatkan beliau jejaka paling bertuah kerana menjadi antara insan paling dekat yang melihat Bella sebagai wanita yang tidak kenal erti penat. Pada petang ini saya berucap bukan sebagai ahli parlimen atau pembahas, tetapi sebagai lelaki yang bertuah di muka bumi ini. Semua dapat lihat di depan mata, tetapi saya hanya dalam kereta sahaja. Namun, apa yang penting adalah pengakhiran. Saya bertuah kerana dapat melihat sisi berbeza dalam diri Bella yang tidak pernah kenal erti penat. Dalam majlis itu, Syed Saddiq menyerahkan 5 dulang hantaran bertemakan masa depan, manakala Bella membalas dengan 7 dulang hantaran bertemakan Gunung Kinabalu sebagai simbolik lamaran Syed Saddiq terhadapnya. Menariknya, antara hantaran daripada pihak Syed Saddiq adalah pemberian berbentuk kewangan dan masa depan, termasuk pembukaan akaun tabung haji buat Bella serta 2 akaun skim simpanan pendidikan nasional, simpan SSPN, untuk 2 anak pelakon itu, iaitu Muhammad Aiden Adrian 9 dan Ara Adriana 6. Selain itu, turut disertakan cincin sebagai simbol ikatan pertunangan. Sementara itu, pihak Bella memberikan beberapa dulang hantaran berupa set minyak wangi, makanan kucing dan beberapa hadiah menarik sebagai tanda. Majlis pertunangan itu turut diserikan dengan kehadiran beberapa rakan artis, antaranya Nur Fazura, Kueh Haidar, Nora Danish, Datuk Aida, Nabil Ahmad, Ben Ali dan Eli Suryati. Terdahulu, Syed Saddiq menamatkan spekulasi mengenai hubungannya dengan Bella apabila mengumumkan mereka bakal melangsungkan pertunangan pada Sabtu. Hubungan rapat Syed Saddiq dan Bella mula menjadi perhatian sejak akhir 2024 apabila beberapa foto dan video mereka tular di media sosial serta mendapat perkongsian meluas dalam kalangan peminat. Kedua-duanya sebelum itu dilihat bekerjasama dalam kempen sebuah jenama, sekaligus mencetuskan spekulasi mengenai hubungan istimewa antara mereka.